Kerana beramal ni tuan-tuan bukan senang untuk kita beramal, kecuali kita baca dan kita faham. Kalau syarat yang pertama kedua tak ada, nak amal macam mana? Faham pun tak, baca pun tidak. Quran ni Allahu Akbar, hebat tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan kan, kalau kita tahulah. Contohnya Quran ni dia sebut wasyamsya dhiya'a. Tengok 1400 tahun. Wasyam, matahari, dhiya'a, mengeluarkan cahaya. Tapi bulan dia tak sebut. Wal qamara dhiya'a, tak. Wal qamara nura. Kenapa wal qamara nura? Kerana matahari memantulkan cahaya. Macam mana Nabi tahu? Sedangkan dia buta huruf. Ini wahyu Allah. Tiba-tiba kau tak baca, rugi. Tak tadabbur, rugi. Wasyamsya dhiya'a, matahari menerbit, mengeluarkan cahaya. Tengok hebat dah Quran. Sebab tu ada orang kaji ayat ni.